Irung dari 4 PC Account. Nama saya Muhammad Ahmad Syakirin bin Muhammad Asfah dari 4 Sains. Kegunaan bahan api sangat penting dalam kehidupan harian manusia. Bahan api digunakan untuk menggerakkan kenderaan seperti kereta, lori dan kapal terbang. Selain itu, bahan api juga digunakan dalam industri perkilangan untuk mengendalikan mesin dan menghasilkan pelbagai produk. Bahan api turut digunakan dalam pembuatan plastik dan bahan kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Namun begitu, penggunaan bahan api juga membawa kesan negatif terhadap alam sekitar. Asap daripada kenderaan menyebabkan pencemaran udara yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Selain itu, tumpahan minyak boleh mencemarkan laut dan membahayakan kehidupan akuatik. Penggunaan bahan api juga menghasilkan gas rumah hijau yang menyumbang kepada pemanasan global. Secara keseluruhannya, penggunaan bahan api yang berlebihan boleh merosakkan alam sekitar. Penggunaan bahan api juga memberikan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar dan keselamatan. Antaranya ialah penghasilan gas karbon dioksida yang menyumbang kepada pemanasan global. Selain itu, kebocoran gas metana adalah lebih berbahaya daripada karbon dioksida kerana gas ini merangkap haba dengan lebih kuat di atmosfera. Penggunaan bahan api juga boleh menyebabkan risiko letupan jika berlaku kebocoran atau penggelidiran yang tidak selamat. Walaupun ada bahan api yang dianggap lebih bersih, penggunaannya masih menyumbang kepada kesan rumah hijau dan perubahan iklim. Kegunaan bahan api termasuklah menjana elektrik di stesen jana kuasa bagi membekalkan tenaga kepada rumah dan industri. Selain itu, bahan api juga digunakan dalam industri besi dan keluli untuk menghasilkan haba yang tinggi semasa proses pembuatan. Namun begitu, penggunaan bahan api ini turut memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Antaranya ialah penghasilan karbon dioksida CO2 yang tinggi yang menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran bahan api juga menyebabkan pembebasan sulfur dioksida yang boleh mengakibatkan hujan asid. Selain itu, pembakaran bahan api mengeluarkan habuk dan asap yang tebal yang mencemarkan udara. Aktiviti pelombongan bahan api pula boleh mencemarkan sungai melalui pelombongan. Secara keseluruhan, penggunaan bahan api menyumbang kepada pemanasan global dan pencemaran alam. Tenaga nuklear mempunyai beberapa kebaikan sementara kerana mampu menghasilkan tenaga yang sangat banyak untuk menjana elektrik. Selain itu, tenaga nuklear tidak mengeluarkan asap karbon dioksida semasa operasi, sekaligus mengurangkan pencemaran udara secara langsung. Namun begitu, tenaga nuklear juga mempunyai kesan negatif yang ketara. Antaranya ialah
penghasilan sisa radioaktif yang sangat berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Selain itu, terdapat risiko kemalangan di loji nuklear yang boleh menyebabkan pencemaran radiasi yang serius. Sisa radioaktif yang terhasil pula mengambil masa ribuan tahun untuk lupuh sepenuhnya. Di samping itu, kos pembinaan loji nuklear dan pelepasan sisa radioaktif adalah sangat tinggi.